Kuasa beliau tak pernah berpusara. Pada 4 Mac 1970, di Tanah Siburan, lahirlah seorang insan yang kelak akan menjadi teduh di tengah hiruk pikuk dunia pendidikan. Cikgu Peter anak Joni, anak sulung daripada 4 bersaudara. Ia memikul tanggungjawab lebih awal dari usianya. Dibesarkan di bumi Sibu, di bawah naungan kasih ayahanda Joni anak Kolis dan ibunda tercinta sampai anak Sanjan. Di rumah pula, Puan Marilyn Chamskanda pendamping setia dalam setiap musim kehidupan. Dari cinta itu, lahirlah 3 cahaya mata yang menjadi kebanggaan dan kekuatannya. Langkah kecilnya bermula di SK Abang Ali Sibu dari darjah 1 hingga 4. Kemudian di SK Perbandaran nombor 3 dari darjah 5 dan 6. Zaman remajanya pula bersemi di SMK Kampung Nangka dari tingkatan 1 hingga 3. Kemudian di SMK Tung Hua dari tingkatan 4 dan 5. Dan akhirnya di SMK Metodis. Selesai tingkatan 6, beliau memilih jalan pengabdian. Di Maktab Perguruan Batu Lintang Kuching, beliau menimba ilmu dalam sijil perguruan asas, mengambil jurusan kemahiran hidup bersepadu, kemahiran manipulatif tambahan. Pada 27 November 1993, bermulalah kisah panjang itu. Langkah pertamanya di SMK Subis Batu Niah Miri. Setahun lamanya di sana. Dari 27 November 1993 hingga 27 November 1994. Kemudian, takdir ibarat membawanya pulang kembali ke Sibu. Di SMK Agama Sibu bermula pada 28 November 1994. Hingga ke hari persaraan ini, beliau setia. Beliau bukan guru yang lantang. Beliau tidak mengajar dengan amarah. Beliau hadir dengan suara yang menenangkan, dengan cara yang membuat murid merasa dekat. Tahun demi tahun berlalu, lebih 3 dekad pengabdiannya. Dari seorang guru muda hingga seorang sosok yang dihormati dan disayangi. Hari ini, kita berdiri di satu titik yang bernama persaraan. Namun, bagaimana mungkin ketenangan bisa bersara? Bagaimana mungkin sebuah senyuman yang pernah menguatkan tiba-tiba hilang begitu saja? Happy retirement, Didi. You've shaped so many lives and you survived marking so many papers and survived school drama. And now it's time for you to relax and no more alarm. Just relax. Enjoy your retirement. We love you. Happy retirement. Happy retirement, Dedi. Selamat bersara kepada Dedi. Semoga diberkahkan kesihatan, diberikan hari-hari yang akan mendatangkan kebahagiaan. And happy birthday to you. Love you. Bye. Selamat bersara kepada suami tercinta iaitu Cikgu Peter. We love you. Selamat berpencen. I love you. Berarti pencen. Pencen. Selamat menikmati hari-hari yang lebih tenang. Selamat bersara.
cikgu.